Bismillahirrahmanirrahim. Alasan dia nak jemput Trump datang Malaysia tu kita nampak Mama Gomo dibebaskan daripada tu. Hello, Mr. Ku. Baik, tuan-tuan. My name is Zain from Shell Jalan Sekudar JB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Okey. Uh-uh. Baik, tuan-tuan, kita sambung balik perkongsian kita. Okey, ada soalan? Tergendala? Tak ada? Tak ada, Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita pergi tengok pada contoh-contoh isim isyarah yang tunjuk jauh ni. Kemudian kita cubalah tengok nanti kita kalau ada kesempatan. Kalau tak ada, kita tak tengoklah contoh-contoh yang lain daripada Quran yang tuan-tuan ada tu. Anda tahu kalau tuan-tuan biasa jumpa kat mana-mana, kita cuba tengok. Okey, kita pergi kepada contoh untuk tunjuk lil ba'id pula. Isyarah lil ba'idah. Gitu. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi kita dah sebut penggunaan zalika adalah isim Zalika. Isyarah jauh. Jauh, untuk lelaki ataupun Lelaki. muzakkar. Merujuk kepada siapa? Muzakkar. Muzakkar, iaitu perkataan Al-Kitab. Al-Kitab, sebuah kitab. Zalika Al-Kitab, itu ialah sebuah kitab. Dalam tafsir, kitab ni maksudnya siapa? Quran lah. Kalau Al-Quran lah. Al-Quran lah. So dekat sini kita perlukan kepada tafsir. Tapi biasa dah tahulah kalau sebut Al-Kitab tu. Cuma kalau kita sebut Ahlul Kitab tu jadi kitab apa? Injil dengan Taurat pula kan? Sebab tu kita kata perlukan kepada tafsirlah untuk merungkaikan makna Al-Kitab tu. Apa pun tuan-tuan, sebuah kitab disebut dengan Al-Kitab. Merujuk kepada pelajaran kita yang lepas, kalau dua buah kitab, cara sebutnya macam mana? Al-Kitab Bani, betul tak? Saya sebut Al-Kitabani. Kalau kita letak alif lam nak buang alif lam kat depan pun tak apa. Kita letak alif lam lah sebagai contoh. Al-Kitabani. Maka nak bagi tahu ini dua buah Al-Kitab. Nak guna isim isyarah yang mana satu ni? Azani. Zanika lah kan? Zanika. Zanika. Dua Zanika. Gitu. Ada nun kat tengah-tengah tu Zanika Al-Kitabani. Kalau kita gunakan dua buah kitab dengan sebutan Al-Kitabaini, kita nak guna yang mana satu? Dua-dua boleh. Zainika. Kita pakai Zainika. Ada ya lah Zainika. Sebab ada ya kitabai tu, kita pakai ya. Zainika Al-Kitabaini. Cuma kalau tadi tuan ada siapa soalan tadi, minta maaf saya tak ingat nama. Ulang Ustaz. Okey, saya ulang balik. Kalau dua buah Alkitab, kita boleh sebut sama ada Alkitabani ataupun Alkitabaini kan? Ya. Kalau kita pakai Alkitabani, ada alif kat tengah-tengah ni, pasal tak? Maka kata tunjuknya kita pakai yang ada alif ni. Zanika. Kalau ada Alkitabaini, ada ya kat sini, kita pakai Zainika juga yang ada ya. Okey. Itu yang dia kat ya, kenapa alif tu ya Ustaz ya? Ya, betul. Yalah, faham macam tu lah dasarnya lah Ustaz. Kalau faham ke dalam tu belum lagi lah Ustaz. Tak apa, faham macam tu je dulu. Tak apa. Faham macam tu je dulu. Jangan sampai Mabuk ke dalam sangat. Masuk mabuk dalam sangat nanti mabuk mabuk. Macam mabuk ketum pula nanti. Ketum. Sangat tu. Okeylah, baik tuan-tuan. Okey, kita pergi kepada contoh ayat berikutnya. Ni tuan-tuan. Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'aun. Mana tu ni? Wa malaih. Tertinggal lah satu perkataan. Wa malaih. Okey, fadhanika. Mana dia punya isim isyarah tu?
Inilah yang ni Fadhan. Fazanika. Kita potong fa Fa tu tuan potong sebab dia perkataan lain ataupun huruf ataf. Isim isyarah jauh. Isyarah jauh. Kita tulis isim isyarah. Ni jauh lah untuk laki lah noh. Lelaki. Okey, terjemahan dia apa dia tuan-tuan? Maka kedua mereka ini lelaki burhanani, tapi bukanlah masuk laki tu jantin orang tu, bukan manusia tu. Burhanani, dua-duanya ini adalah dua tanda. Dua tanda Mir rabbika, dari Tuhanmu, ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaih, dan juga pembesar-pembesarnya. Baik tuan-tuan, apakah dua tanda ataupun dua mukjizat yang dimasukkan oleh Allah dalam surah ini, dalam ayat ini? Ingat lagi tak cerita Nabi Fir'aun? Nabi Musa, ya salam. Nabi Musa kepada Fir'aun. Satu tongkat, satu lagi? Yang laut tu terbelah Ustaz. Laut ataupun satu lagi, seingat saya dalam tafsir dia kata yang tangan keluar cahaya tu. Tangan yang bercahaya. Tangan yang bercahaya kan. Kedua-dua ini adalah dua mukjizat awal lah yang Allah Ta'ala pertontonkan, Allah Ta'ala tontonkan kepada Fir'aun dan juga pengikutnya. So pada perkataan ini dia merujuk pada dua mukjizat ini, tongkat dengan yang tangan tu lah Ustaz Sahih, betul. Ustaz, burhan ni dia merujuk pada apa, mukjizat ke ataupun pada tanda makna dia kalau disebut? Makna dia yang sebetulnya tanda. Tanda. Burhan ni asal makna bahasa Melayu dia tanda. Tapi kalau nak mukjizat ni, kalimat dia memang ada kalimat mukjizat lah. Kalimat yang asal dia mukjizat. Cuma dalam terjemahan tafsir dia terjemahkan mukjizat. Sebab Nabi memang mukjizat kan, betul tak? Cuma digunakan, Allah Ta'ala gunakan mukjizat tu adalah sebenarnya tanda. Betul? Dua-dua boleh pakai lah. Cuma terjemahan perkata dia kita terjemahkan tanda. Terjemahan tafsir dia tanda tu maksudnya mukjizat lah. Okey, ini kalau dua burhan, dua tanda. Dua tanda burhanani. Ataupun boleh juga burhanaini. Saya tulis kat bawah ni lah. Okey. Saya tulis, kalau satu tanda dia pakai burhan. Ada tak orang nama burhan? Ada banyak. Burhan. Ramai Ustaz. Ramai Pak Burhan kan? Nasir Burhan. Siapa Nasir Burhan Saya pun tak Tan Sri. Okey. Itu kalau satu tanda, burhan. Burhanuddin kan, bisa dengar kan? Burhanuddin. Burhanuddin Al-Hilmi tu. Burhanuddin. Din tu agama. Burhan tu tanda. So, Burhanuddin tanda agama. Tanda agama lah. Okey. So, kalau satu tanda burhan, dua tanda burhanani. Betul tak? Macam tadi kan? Burhanani. Ataupun burhanaini. Burhanaini. Okey, kalau jamak dia barohin. Ni jamak taksir jamak yang tak ikut kaedah. Ingat kita belajar tu, jamak tak ikut kaedah. Ya. Barohin. Okey, tak apa. Tak kisahlah. Okey, kalau satu tanda kita nak tunjuk jauh ni tunjuk jauh kan? Kalau tunjuk jauh, zalika burhan ni zalika burhan. Itu adalah tanda. Untuk satu lah. Kalau dua, burhana ni Zainika. Betul tak? Zainika. Kalau alif, burhana ni alif. Kita pakai zanika lah Zanika. Kita pakai alif sebab burhana kan? Burhana ni zanika. Betul. Kalau alif dengan ya. So kita tukar lah. Okey. Betul. Kalau burhana ini Zainika. Aywa na'am. Zainika. Kita pakai yang ya juga. Ini formula dia lah Ustaz ni. Betul. Dia punya formula dia punya pairing dia gitu nah. Okey,
Kalau ramai kita pakai apa? Ulaika, betul tak? Betul. Ulaika ni ramai Ula Jamak ni tak ada masalah sangat Ustaz. Dia yang ramai tak ada tamak. masalah. Ha. Okey, boleh tuan-tuan. Itu dia cerita dia. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. Okey, Yang pening khalas. ni yang nombor 2 ni Ustaz. Yang pening yang nombor 2 ni kan. Yang nombor 2. Paling 2 tu pening sikit lah sebab dia pening. 2 pilihan. Okey, kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Contoh yang ke tilka ni, tuan-tuan. Tilka ni kita skip dulu boleh tak? Kita Boleh skip. Ustaz. Kita langkau dulu. Nanti banyak cerita kat situ. Ya. Okey, tengok sini. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Okey, ulaika ni adalah isim Isyarah. Jauh. jauh, betul. Lil ba'id Lil ba'id. Lil ba'id, untuk tunjuk jauh. Laki ke perempuan ni? Boleh dua-dua Boleh dua-dua Ustaz. Boleh Panas. dua-dua. Zaman ni senang. Boleh dua-dua. Okey, boleh dua-dua. Tapi dalam konteks ayat ni, boya sekalian, Allah Ta'ala nak rujuk kepada lelaki juga ni. Walaupun boleh dua-dua. Sebab apa boleh saya kata lelaki tu, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala gunakan him tu. Nampak tak him? Ya, alaihim Ustaz. Him ni dhamir muttasil kan? Ya, Dhamir muttasil Dhamir untuk muttasil. lelaki, betul tak? betul. Ramai kan? Ya, ramai. Jadi secara, kalau kita nak kata spesifiknya, ulaika ni merujuk kepada lelaki lah. Walaupun lelaki perempuan boleh pakai kan? Ya. Sebab macam mana kita tahu kata lelaki tu? Sebab alaihim. Mm-mm. Walaupun begitu tuan-tuan, dhamir muttasil baik lelaki baik perempuan ataupun lelaki ni, dia boleh pergi kepada lelaki dan juga Perempuan. perempuan kan? Perempuan. Mereka tu. Apalah. Itu kita dah sebut sebelum ni kan? Ya, betul. Jadi dekat sini mereka itu alaihim, ke atas mereka. Ala ni maksudnya ke atas. Ini haraf jar. Kita dah belajar haraf jar. Ke atas him mereka. La'natullah maksudnya apa? Laknat Allah lah. Allah. Juga para malaikat, laknat para malaikat dan juga para manusia ajma'in, semua sekali. So ke atas mereka itu siapa ni? Siapa mereka yang dimasukkan dalam ayat ni tuan-tuan? Orang kafir lah kot, no? Ya, yang alaihim tadi lah Ustaz. Orang kafir tu lah kan? Ya, Mereka itu ke atas mereka laknat Allah dan laknat para malaikat dan laknat manusia keseluruhannya. Ni tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 161, boleh tengok dia punya tafsir. Yang dilaknat itu siapa? Orang kafir ke ataupun ialah orang munafik ataupun orang Yahudi Nasrani pun kafir juga kan? Ya. Cuma spesifiknya kepada siapa mereka tu. Itu kita rujuk pada tafsir lah. Okey, khalas. Ada soalan tak tuan-tuan? Ada baki lagi arba'ah daqaik, 4 minit. Arba'atun 4 daqaik minit. Ada 4 minit lagi. Ustaz, cuma saya nak tanya, Ya, silakan. antara jauh dan dekat tu, kenapa dia asingkan jauh dekat untuk perempuan dan lelaki tu? Dia asingkan maksudnya? Perkataan Arab dia tu lah. Oh, bahasa Arab dia tu. Kenapa dia asingkan? Ya. Kenapa? Kalau tanya kenapa tu payah nak jawab lah tuan-tuan. Sebab kenapa kenapa tu memang bahasa Arab, undang-undang dia macam tu lah. Lagi. Saya hanya boleh jawab itu undang-undang dia lah. Saya tak tahulah kalau kenapa mungkin Lagi. Maksudnya kaedah je memang macam tu lah ya. Betul. Tapi barang diingat ibu ayah sekalian, kalau Allah Ta'ala guna lelaki, perempuan lelaki boleh masuk sekali. Tapi kalau fokus pada perempuan, itu perempuan sahaja. Itu dia punya kaedah, formula dalam Al-Quran begitu. Okey. Jadi perempuan tu bukan tunjuk pada manusia je kan Ustaz? Dalam isim isyarah ni tak semestinya tunjuk pada manusia sajalah. Dia tunjuk pada barang pun boleh juga. Walaupun isim isyarah ni kita terjemahkan
mereka berdua itu nampak macam lelaki kan. Nampak macam manusia saja kan. Tak. Isim isyarah ni boleh digunakan untuk tunjuk kepada benda juga. Dan syurga, neraka semua. Betul. Kalau syurga, Arab kata apa syurga? Jannah. Jannah kan? Betul? Jannah. Saya tulis jannah. Baik, jannah ni laki ke perempuan ataupun muannas ke muzakkar? Perempuan. Mu'annas. Jannah. Ada Muannas tak? orang laju Getah, tengok. Sama buta. Saya nampak. Yelah Okey, Ustaz, kalau nak saya masuk nak syurga. kata ini syurga. Nak guna apa tu? Isim isyarah yang mana satu? Ini. Hadhihi. Ini. Aywa, gunakan hadhihi. Bolehlah masuk syurga Ustaz. Masya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Amin. Okey, kalau saya kata contoh kereta dalam bahasa Arab disebut sayyaratun. Sayyaratun. Saya nak kata saya nak kata itu kereta, itu tunjuk jauh. Tunjuk Hadza jauh. sayyarah. Tunjuk jauh, tunjuk jauh. Zalika. Lil ba'id. Zalika kalau laki. Tilka Ustaz, betul. Tilka, syukran. Tilka saya. Aywa, tilka sayyarah. Ustaz, pada perkataan yang macam ni lah yang saya masukkan tadi. Kalau kita nak matikan dia tu Ustaz, kita nak sebut sayyaratun atau sayyarah. Okey, untuk yang awal-awal ni tuan-tuan tontonkan belaka. Okey. Pening Ustaz. Untuk awal-awal ni Untuk Uh-uh. awal-awal ni. Tapi bila kita dah belajar jauh nanti, masa tu kita dah pandai nak baca ten ke, nak baca tan ke, nak baca tun. Sekarang Kita ni ikut je lah Ustaz ya. Kita ikut je lah. Dia tulis apa, kita ikut je. Tapi kalau nak selamat, jalan selamat waqaf lah. Sayyarah jannah. Cukup. Okey. Itu jalan selamat. Kalau bercakap Dua-dua Ustaz, kaedah ni tak? boleh diguna pakai lah Ustaz ya. Boleh diguna pakai. Contoh macam muslim, dia muslimun. Boleh Ustaz dua-dua. Boleh muslimun. Okey. Kalau tuan-tuan nak waqaf, baca muslim. Itu selamat. Baca waqaf lagi selamat tuan-tuan. Okey Ustaz. Muslim. Ustaz. Okey, satu lagi contoh. Last. Akhir misal akhir al-misal. Kita kata apa baitun. Rumah. Ni bunyi macam perempuan ni. Tapi tulisan ni begini. Ta panjang ni. Baitun. Ataupun kalau kita nak waqaf, bait. Baik. Sebiji rumah. Saya nak kata ini sebuah rumah. Tuan-tuan nak kata nak guna domir pula. Isim isyarah yang mana? Ini lil qarib. Hadhihi Ustaz. Hadhihi. Hazihi ke hadha? Hadhihi lah ta tu. Tapi ni ta panjang bukan ta bulat. Haza. Sama pula. Alamak. Haza baitun. Tetap kena pakai haza Macam. Kalau ta marbutah baru pakai hazihi. Hazihi. Okey. Kalau ta yang tidak marbutah ni, kalau marbutah ni maksudnya ta bulat ataupun ta yang diikat. Ya. Kenapa Dia panggil ta terbuka. yang diikat? Sebab dia tulis macam ni tuan-tuan. Dulu. Macam ikatan kan? Sebab tu dia panggil marbutah yang diikat. Tapi kalau yang dibuka, dia panggil maftuhah. Dia buka kan? Maftuhah ni kategori muzakkar lah Ustaz ya? Ya, betul. Okey. Betul. Okey. Alright. Kita pakai hazar Okey, khalas. Kenapa disebut tar yang diikat Ustaz? Sebab tulisan dia macam kena ikat ni tuan-tuan. Bukan ikat. Orang Arab ni dia tengok, dia sebut macam kena ikat kan. Dia pun sebutlah marbutah. Marbutah maksudnya yang diikat. Maksud dia yang diikat. Kalau yang buka macam ni, Maftuhah. dia Daripada panggil fatahah. maftuhah. Betul, maftuhah. Betul. Fatahah buka. Yang dibuka. Macam-macam tuan-tuan. Okeylah, itu istilah saja Penting tahulah ta bulat ataupun ta tak bulat. Ta tak bulat ni saya panggil ta sampan. Tak tahulah orang lain macam-macam panggil lah. Okey, apa lagi? Cukuplah takat tu. Boleh lah? Boleh. Minggu depan kita ulang balik sikit, bagi perangat sikit. Lepas tu kita masuk pada tajuk
ataupun pengenalan isim mausul, kata berkait. Kata berkait. Kalau orang Melayu terjemahkan yang saja. Bukan Ya. yang sayang tu Yang ni yang. Orang yang Allazi. alladhi, betul. Okey, khalas, insya-Allah. Mohon maaf kasar bahasa terlajak kata. Moga-moga ada manfaat untuk saya. Terima kasihlah tuan-tuan ada interaksi ni. Saya suka begini. Tanya. Jazakallahu Terima khairan. kasih Ustaz. Ustaz nak tanya last. Ya. Ustaz, kalau bab isim isyarah ni, dia kalau main dia punya tu dekat buku-buku, kita beli buku tata bahasa tu kan Ustaz, dia under bawah tajuk apa Ustaz? Tajuk isim Besar. isyarah Okey. juga. Macam ni dia dah dibahagi-bahagikan kalau buku ni. Kalau ada dalam pesan buku tu saya tak dapat nak cari. Ustaz, di bawah tajuk apa Ustaz? Tajuk Dekat mana? besar dia. Kalau Dek- mana-mana buku lah. Oh, buku-buku lain lah maksudnya. Buku yang tempat-tempat dia bawah tajuk apa Ustaz? Dia bahas? Bawah tajuk isim isyarah juga, betul. Ni memang nama dia isim isyarah. Okey. Memang nama dia isim isyarah. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, tuan-tuan, kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa untuk kita dan juga untuk sahabat kita yang sedang berjuang di bumi Palestin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ila liqa. Sama-sama. Jazakallah khair jazaa Ustaz. Wa iyyaki.